Okey perempuan, ada file masing-masing kat depan tu, tapi file ni dia tak cukup. Boleh kongsi-kongsi tengok Yang pertamanya, muka surat pertama tu dia tulis SPKG, Sekolah Kampung. Okey. Lepas tu ada FB kat situ, ada TikTok dekat situ, ada juga IG dekat situ. Jadi kau boleh pilih-pilih nak tengok Ni, takkan gambar. Sini lah dekat ni. Yang korang. Lepas tu nombor telefon yang ada dekat bawah tu, nombor telefon ni pengasas Syarikat Sekolah Kampung. Kalau sekiranya perempuan nak bawa bengkel ni pergi ke tempat masing-masing. Jadi perempuan berhubung terus dengan yang punya Cikgu Nana tu. Cikgu Nana tu Ada komuniti masjid ke, surau ke, taman ke, kampung ke, asalkan orang tu ada 15 orang. Okey. Lepas tu penerangan Syarikat Sekolah Kampung ditubuhkan pada 27 April 2010. 2010 hari ni dah 15 tahun dalam pasaran. 3 tahun kami buat jelajah kongsi ilmu. Dah 3 tahun, ini tahun ketiga. Apa tujuan dia ni? Yang pertama ni perempuan, kami nak songkel ataupun nak cari usahawan yang boleh buat sabun ni hanya dari rumah saja. Tak perlu ada rumah kedai untuk sewa, tak perlu beli mesin yang ratusan ribu, tak perlu ada modal 1 juta. Cuma perlu ada modal dekat rumah tu mesti ada mesin. Mesin dia kena ada Lepas tu gambar yang kat sebelah kanan tu, itu kilang kami di Kuala Selangor. Dan kami tambah lah kilang Kuala Selangor Perempuan, kami ada buka lawatan ke kilang pada bulan 8 nanti. Kalau sekiranya perempuan nak tengok lah macam mana produk ini diproseskan, jadi perempuan boleh lah Tanjung Karang. dapatkan tarikh Tanjung Karang. nanti kena minta kita orang kepada kita orang dulu, sebab nanti kami nak susunkan waktu masuk kilang. Sebab kilang kami ni bukan besar sangat, nanti perempuan kena basuh berperingkat-peringkat. Okey, gambar yang ada dekat bawah tu adalah gambar produk-produk kami. Produk yang dalam pasaran yang ada dekat depan ni ada juga dekat gambar tu, tapi ada gambar tu dia ada bentuk dia dah berubah. Dia punya packaging kita gambar. Ada jual kat mana tu yang produk ni? Produk ni boleh dapat kat mana je? Bola. Kat IG, kontak IG lah. Produk ni masa sekarang ni hanya ada pada usahawan saja. Oh, tak ada. Ataupun macam Adi pada disebutkan, Adi boleh beli produk ni sebab buat jualan. Shopee tak ada ke Cik Jamal? Shopee tak ada. Sebab dulu kita buka sebab ada orang yang menunjukkan. Sekarang ni semua dah keluar. Anak masuk belajar, anak dah belajar ikut kami buat kerja, jadi tak ada orang yang menunjukkan. Saya tinggalkan rumah hutang gitu. Ada orang rumah. Yang ada Ayam ni tidak boleh beli kat Shopee. Kan kat sini jadi untuk asas produk ni, bahan utama ni adalah bahan dia buah-buahan. Bahan limau, apa lagi? Asam jawa, lepas tu bunga melur, bunga ros, bunga lavender, dan juga bahan yang lainnya cengkeh, pelaga, dan juga kamian, dan juga akar-akar kayu lain. Ini bahan produk kami gunakan. Perempuan kalau lama dengan usahawan dengan sekolah kampung, perempuan nanti kita masuk hutan pergi kenal akar kayu pula. Hutan ni tak jauh, sepadan dia dengan Ilan Selangor ke Perak, sepadan Selangor Perak dekat ni UC yang kali kampas taksi ada kan. Dekat sana ada hutan simpan dan kita boleh masuk, kita boleh dapatkan akar tu boleh buat balik. Negeri lain tak boleh. Kat situ saja kita boleh dapatkan. Okey, seterusnya ada 10 subjek yang kami nak kongsikan perempuan. Hari ni perempuan buat 2 terus. Satu sabun ala Lion dan sebentar lagi kita akan buat. Yang keduanya nanti kita dah buat pun mula-mula buat bantuan. Ini termasuk daripada 10 subjek yang kami nak kongsikan dengan perempuan. Selain daripada tu kita ada apa? Sabun basuh
Ada buka tak muka surat? Sabun, basuh, pinggan. Sabun, basuh, baju. Ala-ala dynamo. Nombor 2. Lagi dia nak cakap. Cair, dia nak cair. Dia cair. Ala-ala dynamo. Lepas tu apa lagi? Sabun, cuci tangan. Macam sunlight tu. Pewangi kereta bila air bila tidur berserta dengan minyak atar besi Melayu. Besi Melayu. Kita tak buat besi ni Arab. Lotion sebu perut macam mustajab tu. Lepas tu bam sini lah. Bam boleh buat. Bam nak panas-panas tuan nanti kita kursi ajar buat dia. Sabun lantai dalam duit. Bedak pada organik. Ni zaman-zaman kita punya orang tua dulu yang guna. Beras ditumbuk. Beras lah kita guna tepung organik. Kemudian gula-gula patut dah buat dah. Kopi, koko 3 dalam 1. Ada 10 subjek yang kami nak kongsi dengan perempuan. Jadi perempuan kalau berminat dalam salah satu daripada situ, setiap bulannya kami ada bukakan ruang-ruang dan peluang untuk perempuan dapatkan. Kerana Grab terus dia punya tarikh bila keluar saja untuk negeri. Yang ni dikira negeri mana? Selangor. Okey, kalau Selangor kita buka Selangor, lepas tu buka kat Negeri Sembilan. Bukakan Negeri Sembilan. Kalau perempuan ada rakan-rakan dekat Negeri Sembilan yang tempat lain lah yang duduk kat sini, perempuan nak bukakannya, perempuan boleh booking je, tapi perempuan tak perlu pergi kat tempat tu. Kita orang boleh pergi. Perempuan cuma kenalkan siapa pengurus kat tempat. Yang uruskan. Ini pinggan organik. Kenapa saya sebut organik kat sini? Sebab apa saya sebut organik? Yang pertama je perempuan pernah tak baca berapa bahan mentah yang digunakan dalam setiap produk yang perempuan beli? Ada baca tak kat belakang tu? Hanya untuk makanan dia makan baca. Sebab tu dalam sebuah kampung ni kami panggil dia usahawan berilmu. Semua kena ambil tahu. So kata berapa, sebab kalau perempuan nak buat produk sendiri, perempuan kena ada ilmu. Organik ni perempuan, yang saya panggil dekat sini disebabkan bahan utama yang kita gunakan pada pagi ni, bahan yang perempuan tahu datang daripada mana? Minyak tu. Datang daripada mana? Daripada apa? Minyak goreng. Daripada? Yang itu. Minyak tu pakai ke, minyak apa ke, datang daripada rumah masing-masing. Kalau minyak tu datang daripada orang sebelah tu bukan orang Islam, pakai tak minyak? Pakai kan? Ini saya panggil organik. Sebab perempuan tahu minyak tu apa yang puan ni masak, apa yang puan ni masak. Sebab apa? Bila saya timbang tadi, ada yang tak cukup sukatan dia, saya habis dari minyak tu kurang. Perempuan tak pernah melarang saya. Jangan, saya tak nak. Tak ada pun seorang macam tu. Kita boleh guna lagi kan? Sebab apa? Sebabnya, perempuan tahu puan yang bawa minyak lebih ni, dia masak tu. Dia tak masak biawak pun kat sini. Kan? Yang ni sebenarnya organik kerana bahan mentahnya perempuan tahu datang daripada mana. 30% lagi yang perempuan tak tahu tu datang daripada kami. Air ajaib. Air ajaib tu dia datang daripada kami. 30% untuk jadikan sabun. Kenapa saya sebut air ajaib ni? Sebab air ni akan menyebabkan minyak perempuan jadi sabun. Jadi nak jadikan dia air ajaib ni, dia kena ada satu bahan tu. Nama dia apa? Garam akali ataupun sodium hydroxide. Garam akali ataupun sodium hydroxide. Dia berbentuk macam ni. Macam garam makan kita. Tapi dia tak boleh guna lah untuk makan, untuk masakan itu. Garam. Kalau dahulu kami pasarkan dengan cara fizikal macam ni, garam ni. 2 tahun dulu kami buat macam ni. Tapi ada kalanya bila dia orang beli buat dekat rumah, benda ni dia tak buat. Sebab apa? Sebab nak lancur dia tu ada masalah juga nak lancur. Boleh terlupa. Dia kena ada syarat dia. Syarat dia garam ke dalam air, tak boleh air ke dalam garam. Jadi kadang-kadang kat situ orang dah tak buat sabun dah. Jadi hari ni saya tak jual lagi dengan fizikal ni. Saya beli, tapi saya tak jual dengan perempuan cara macam ni.
Sebab apa? Saya memudahkan urusan perempuan kat rumah. Kami terus buat air seperti yang ada kat depan perempuan. Jadi garam akali itu kami larutkan dengan air biasa. Tak perlu air tapisan, tak perlu air yang minuman kita tu. Air biasa je. Air pipe boleh, air cola boleh, tak masalah. Okay. Harganya cuma RM20 1 kilo. RM20 1 kilo. Kamu kena ingat sebab apa? Dalam akhir baking kita nanti, saya ada soal jawab kat situ. 1 kilo RM20. Nak dapatkan kat mana ni? Saya jawab. Soal saya jawab sendiri. Tunggu perempuan lambat ni. Dua tempat yang perempuan boleh dapatkan dia. Pertama, hardware. Kedai Spinmat ada, Spin Latina tak ada, $4 yang kedai pun tak ada. Hanya ada di hardware saja. Hardware Malaysia untuk jual garam ni baru ada bang. Perempuan kena pergi sana, tanya dulu. Garam ni ada jual. Garam makan ke je kan? Garam makan. Asalnya untuk apa? Hardware dijual untuk apa? Hardware ni dia, ada orang Noy getah pun pakai juga. Noy getah dulu orang pakai soda kan? Nak bekukan. Bekukan getah kan? Itu orang panggil cuka kan? Dulu cuka kan? Sekarang tak panggil cuka dah. Dia pakai cukai. Yang keduanya, tempat keduanya pasti ada spa kampung. Company dia lah. Spa kampung. Puan baru masuk ni kan? Dia sebut spa kampung baru tengok dinding. Spa kampung ni di syarikat kami lah. Kami membekal bahan mentah untuk sawan se-Malaysia. Boleh post lah tu. Jadi kami boleh postkan untuk buat air juga. Okay? Botol yang mana yang ni? Kalau air saja kami jual dengan harga Miss RM8. 400 ml kalau air saja. Kalau set dengan pewangi dengan MG siram, harga ni RM30 saja. Perempuan ada jual minyak tak? Ada orang datang beli minyak dengan perempuan? Ada. RM2.50 ke RM3 kan, 1 liter kan? Okey. Ada 4 benda yang dia buat dengan minyak terpakai ni. Satu, boleh buat baja balik. Kedua, dia ekspor luar negara buat biodiesel. Biodiesel luar negara. Lepas tu dia beli dengan harga RM3 1 liter, dia hantar kat sana, dia buat kat sana lagi mahal, dia jual kat sana. Dua. Tiga, kita nak buat sabun ni dengan minyak terpakai. 4, buat lilin, tambah lah macam lilin. Ada 4 benda. Lilin ni kalau kita tak perlu sangat lilin. Nak tunggu setahun sekali. Itu pun kadang-kadang anak ingat bawa lah kek tahu lilin kat atas tu. Bila tak ada Tiup listrik pak. Tapi orang Tionghoa dia sangat guna lilin tu. Sebab dekat Hongkong dia pun kalau pakai lilin ni besar pun perlu. Jadi guna minyak pakai dia lebih murah. Sekarang kena pakai lilin sebab anak brand dia cakap kan short current pakai lilin. Ini Anwar punya hal ni. Okey, 2 bahan yang saya masukkan dalam minyak perempuan iaitu pewangi tadi. Ada pewangi satu lagi MG siram, ejen jaga kulit. Pewangi ni apa tujuan dia? Perempuan macam-macam goreng kan. Mungkin ada bau pada minyak tu, jadi kita letakkan pewangi supaya dia hilang bau tu. Ejen jaga kulit tu kenapa kita masukkan? Yang ini perempuan, ada orang dia alah dengan sabun. Ada sabun yang menyebabkan tangan kasar, ada sabun menyebabkan tangan dia mengupas, ada sabun yang menyebabkan dia keluar air. Jadi kami letakkan ejen jaga kulit kat situ perempuan, insya-Allah. Bila sabun perempuan siap nanti perempuan basuh dengan mangkuk perempuan nanti, tangan perempuan nanti akan tak terkesan. Insya-Allah okey. Perempuan guna klorok lagi tak kat rumah? Tak guna dah? Tak guna. Siapa yang guna? Guna. Okey, klorok ni perempuan hanya 2 bahan saja yang digunakan untuk yang organik ataupun yang mudah. Tapi kuasa menyanta dia sama. Dia guna garam akali dengan air saja. Yang itu adalah klorok. Yang ada sekarang tu adalah klorok. Semua klorok untuk pakaian dia ada sukatan dia. Nanti di hujung bengkel nanti saya akan kongsi dengan perempuan nak buat klorok tu berapa sukatan klorok untuk pakaian, berapa sukatan untuk klorok basuh lantai, dapur dan bilik air. Di hujung nanti
Klorok pun sepotong dah berapa ringgit lah, RM5-6 lah. Jadi kalau perempuan buat klorok dengan kita ni dengan modal RM8 saja, perempuan dah dapat 3 liter klorok. Okey? Lepas tu apa lagi? Pewangi. Pewangi ada 2 Satu FO, satu EO. Apa beza dia dua ni? Yang pertama je perempuan, kalau kita buat sabun ni, sesuainya kita gunakan FO, fragrance oil, pewangi buatan manusia. Dia harga dia sangat bukan murah sangat, tapi dia lebih rendah daripada EO. Kalau EO tak sesuai untuk sabun ni, sesuai untuk sabun mandi. Okey, sabun mandi. Kalau perempuan nak warna-warnikan sabun macam ni, perempuan pergi cari pewarna asas minyak. Pewarna asas minyak. Jangan guna pewarna yang makanan yang biasa tu, yang star brand, yang makanan biasa, water base tu. Dia kena oil base. Oil base Nak dapatkan dia mudah kat mana? Kat mana nak dapatkan dia mudah? Bateri. Tu bateri tu apa? Kedai jual bahan-bahan buat kek. Jangan pergi kedai kek. Kedai kek dia jual kek yang dah ada warna. Yang ni kita pergi kedai jual bahan-bahan kek, minta saja warna apa yang perempuan nak. Waktu bila nak letak dia? Sekarang. Kalau perempuan ada warna tu boleh letak sekarang. Letak Ini dah letak lah ni. Yang ni kami tak letak ke pewarna. Tak ada. Tak ada Yang ni kami letak untuk pewangi dengan sirup saja. Ini formulasi dia. Yang ini formulasi untuk 1 liter minyak. Perempuan boleh ambil gambar. Kalau perempuan nak buat bentuk macam ni 200 ni, maksudnya perempuan timbang air tu 200 lah. Air tu bahagikan air ada 400. Maknanya kalau kita guna 200 ml minyak, 1000 ml kan. Kalau kita pakai 1000 ml, mana satu botol ni terus tuang lah. Ni Kalau kita buat 200 seperti mana kita buat pagi ni, timbang air dia. Maknanya kalau 400 air tu kali bahagikan pada 5. 80. Okey. Boleh faham Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada Oh bagus. Kami ada nampak orang tak nampak. Yang air garam alkali tu 100 ml tu, garam alkali tu kan dia belum bancur kan. Kita beli tu berapa banyak air, berapa banyak garam. Okey, kalau garam physical ni, kalau kita buat untuk 200 ml minyak, garam dia 28 gram. Airnya cuma 60 gram. Ulang balik tuan. Garam 28 gram, air 60 gram. Persennya berapa tu? Satu gram apa? Persen garam dengan air. Nisbah tu. Nisbah dia. Berapa kali? 28 gram garam, air 60. Ingat air kena ingat garam ke dalam air kalau guna fizikal tu. Jangan air ke dalam garam. Garam ke dalam air. Okey. Air itu masuk garam. Masuk dalam air. Garam masuk dalam air. Nanti air itu akan berubah sifat. Dia akan bertukar jadi panas dan dia keluarkan wap. Jadi wap tu kalau perempuan ada masalah sesak nafas ke, sempur ke, perempuan tak boleh hidup. Sebab itulah kami tukarkan kepada air. Tuan, untuk garam 28 gram, air 20 gram, minyak Air 60. Air 60 gram, garam 28 gram. Okey. Untuk minyak berapa gram? 200 gram. Kalau gram untuk gram semula. Kalau air ml. Kalau air boleh ml. Boleh lah. Okey. Dia sebenarnya sebutan dia tu kalau air ml. Okey, yang ni tips saja perempuan. Sebelum kita mulakan makan kita, tips saja untuk saya kongsikan perempuan. Minyak yang paling sesuai untuk kita buat sabun pada pagi ni. Minyak yang lebih hitam. Minyak yang lebih lama. Minyak yang kita rasa nak buang dah.
Tengok pun sakit hati. Jadi minyak tu kita buat sabun. Untuk sabun ni. Mana lagi hitam lagi bagus. Lagi hitam lagi bagus. Lagi hitam lagi dipandang manis. Kalau baru dia tak berapa menjadi ke? Dia bukan tak jadi. Maksudnya minyak yang hitam ni, kalau kita balik rumah kan, kita simpan kat situ. Kita tengok dia, nak guna, tak tahu nak guna apa. Nak buang macam sayang kan. Jadi yang ni kita buat sabun, jadi tak mazir. Nak tanya, boleh tak kita campur minyak tu kalau dia campur ada goreng ikan masin ke? Yang masin ke, sambal ke, boleh campur. Oh, sambal Minyak yang sambal dah merah-merah. Kita kat mana nak tahu nanti ikan Dah masin merah-merah. Asalkan dia lama hitam tu, kalau dia dah lama tu perempuan kacau dulu, habis, lepas tu baru buat sabun. Nanti lemak dia tu ada kat situ nanti, dan dia lagi cepat siap sabun perempuan. Kadang-kadang masuk air je, belum sempat kacau dia dah beku lah. Cepat je lah. Boleh faham? Okey Tapi Cik Jamal macam geli je nak pakai minyak macam kita makan sendiri apa nak macam minyak sambal tu kan dah merah-merah. minyak sambal pun boleh. Ada orang buat minyak sambal tu, dia betul hasilkan minyak sambal tu buat. minyak dipanaskan. Okey, seterusnya perempuan, kenapa saya sebut minyak lama tu, minyak hitam tu kita guna? Lagi bagus. Sebab apa? Nanti perempuan, bila perempuannya sabun siap, dia ikut warna minyak. Tetapi bila dia dibekukan nanti, dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga nanti dia bertukar warna. Dia tukar warna putih ataupun kelabu. Jadi kalau minyak hitam ke, coklat ke apa ke, tak ada masalah. Sebab saya pernah buat minyak orang asli. Minyak orang asli. Sentuh pun kita rasa takut. So warna hijau tu pun. Dalam dia simpan dalam tu, dalam buluh. Buluh. Jadi bila jadi sabun nanti dia akan bertukar pada warna yang putih lah, putih kelabu, putih bersih kan. Okey? Faham Cik Jamal, saya nak tanya, tempoh daripada tarikh yang kita buat, adakah dia ambil masa sebulan boleh guna ataupun 5-6 hari dah boleh guna? Tempoh daripada tarikh tempoh matang dia 10 hari. Kalau sabun ni tempoh matang 10 hari. Kalau sabun mandi tempoh matang dia lebih lama lah. Nanti saya kongsikan cara buat sabun mandi pula kan. Okey. Jom kita nak mula bengkel kita ni. Semua dah ada dah Air semua dah ada dah. Okey, yang pertama nanti masukkan air garam tu ke dalam bekas minyak tu. Masukkan semua sekali. Tuang semua sekali. Lepas tu kacau dia. Jangan sampai dia pekat, dia likat saja. Bila dah likat tu masukkan balik sabun tu dalam bekas ajaib.